Ada hutan di Poland yang semua pokok dia bengkok macam kena sihir. Apa yang berlaku sebenarnya? Crooked Forest ni ada 400 pokok pine yang semuanya bengkok ke arah utara dengan sudut sama. Siapa buat? Pokok-pokok ni ditanam tahun 1930-an. Tapi kenapa? Semua bengkok seragam macam ada yang paksa. Yang peliknya pokok lain sekeliling hutan ni normal je. Cuma 400 pokok ni je yang bengkok. Coincidence ke? Teori kata petani Poland sengaja bengkokkan pokok masa muda untuk buat perabot atau bot. Tapi kenapa berhenti? Perang Dunia Kedua pecah tahun 1939. Ramai percaya petani itu mati atau hilang sebelum siap projek mereka. Tapi ada yang kata ini bukan kerja manusia. Gravitasi pelik atau tenaga magnetik bawah tanah yang buat pokok bengkok. Saintis dah study, tapi masih tak jumpa jawapan pasti. DNA pokok pun normal. Jadi apa punca sebenar? Sampai hari ni, Crooked Forest kekal sebagai misteri. Tempat yang buat saintis pun tergaru kepala. Korang rasa apa punca sebenar pokok bengkok ni? Manusia, alam semula jadi atau ada kuasa lain? Komen pendapat korang.